Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kekal tenang sentiasa berselawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana kita ada satu kesempatan untuk vios. Orang kata vios jerung. Tak kisahlah, itu singkatan bahasa orang cakap je. Okey. So untuk vios ni kalau ikut nombor plate dia VGS VGS. Untuk tahun vios ni lebih kurang dalam 2021. Okey. So macam contoh kereta ni Siki buat untuk Siki risau korang bantai customer ni nanti. Tolong video yang Siki hasilkan untuk mendidik ataupun memberi pelajaran kepada siapa-siapa yang menggunakan kereta. Kereta lama ke kereta baru tak kisah. Yang penting bukan video ni untuk bahan owner kereta. Kesian dia. Okey, kita tak tahu condition dia macam mana. Macam contoh kereta ni, jom kita tengok kilometer dia, cik. Jom. Okey. So kereta ni kalau kita tengok daripada kilometer dia, okey kita on kunci kejap, kita on, kunci tak ada sini sekejap. Alright. So kat sini cik, cuba tengok kat sini. Okey, kejap sikit tekan button ni. Okey, kalau kita tengok kat situ 80,000 80,830 kilometer. Dapat suhu kat luar 35, panas lah. Okey, tak ada masalah. Jom. Maknanya korang dah tahu dah 80,000 kilometer kereta ni. Okey, jom kita tengok kat depan balik cik. Kereta ni dia jalan dah 80,000 kilometer, lebih kurang macam tu sahaja. So jumper ni sebab bateri dah weak ni. Okey, macam owner kereta ni datang, disebabkan dia ada logo spana. So dia check sendiri minyak hitam. So bila tengok minyak hitam dia jadi macam ni lah. Korang tengok minyak hitam dulu. Kalau korang tengok minyak hitam ni memang agak padu lah. Bukan padu sikit. Cuma dalam video ni sikit akan buka rocker cover ni, nak tengok macam mana keadaan dalaman dia. Okey, macam kereta ni diberitahu oleh customer sendiri, dia last tukar 50,000 kilometer. Okey, geng-geng treatment, geng-geng adaptif, geng-geng ubat semua tolak tepi dulu. Kita cerita berdasarkan logik kereta ni. Macam owner ni, kalau sikit salah, korang kena betulkan. Bang, siap ada orang ambil gambar kau tu. Okey. Okey macam ni. Kalau salah, tolong betulkan. Untuk pengguna-pengguna kereta baru sini, kereta baru untuk model Toyota, tak tahulah mana-mana branch kita tak pasti, memang dia akan apply untuk flushing engine. Betul tak? Kalau betul, komen bahagian bawah. Kalau treatment, sikit rasa tak. Untuk model Toyota, maknanya dia akan flush, dia akan tukar minyak baru. Betul. Untuk spek kereta ni memang pakai fully synthetic. Nanti sikit akan tunjuk kat korang sifat minyak, bukan sifat minyak korang tengok je lah. Okey, so sekarang ni okey cik, korang boleh fokus kat sini. Kita akan buka dia punya valve cover Cik, korang fokus sana sikit cik. Aku nak buka ni sekejap. So macam ni dia tak ada skru, tak ada apa. Korang boleh buka klip dia. Sama ada klip macam ni ataupun klip macam ni. Okey, boleh buka. So memang dia pakai macam tu je lah. Simple sahaja. So tak ada apa yang mencurigakan kat kawasan sini. Okey, kita letak tepi dulu. Okey, so dia ada lah macam plug coil. Tak apa, korang boleh tengok kat sini plug coil, betul VVT punya sensor. Lepas tu dia ada wiring bahagian atas ni. Korang jangan pening kepala. Dia tak serumit macam korang tengok. So macam ada hose ni boleh buka, tak ada masalah. Okey, kita buka kejap. Okey, pentingnya video sikit ni, kalau korang nak tengok video ni, dia tahun 2025 guys. Kereta ni 2021. Bermakna kereta ni tak cukup pantang 5 tahun lagi guys. Kalau korang nak tahu, dia tak cukup pantang lagi. So sekarang ni sikit akan buka dulu. Kereta ni dia jalan last 50,000 kilometer. Sekarang 80,000. Bermakna dia lajak 20,000 kilometer. Kan total 30,000 kan. Bermakna fully synthetic dia memang boleh capai 10,000 kilometer. Kalau ikut law semua jenis minyak pun, minyak enjin korang, dia boleh capai 15,000 kilometer sebetulnya. Minyak fully boleh capai 10,000 kilometer sebetulnya. Tapi disebabkan korang kena ingat satu benda je. Korang start enjin, tayar pusing ataupun tak. Okey, Roger bang. Roger bang. Owner datang pada Penang tu. Dahsyat. Okey, Roger bang, Roger. Jauh datang. Okey. Itulah tu bang. Jauh owner datang.
So memang dia gunakan perkhidmatan kita lah kat sini. Okey. So okey bang Roger. So bila korang start enjin, kilometer tak gerak. Minyak enjin korang dah bekerja tau. Dah bekerja. Okey. Dia kalau korang nak ikut undang-undang 15,000 kilometer, dia bukan tak boleh, dia sebetulnya boleh. Tapi kena ada cara dia. Cara dia cik, kau ke belakang sikit cik. Korang dalam kereta, korang start. Okey, start. Enjin tu start je, puli tu berpusing, enjin running, terus masuk gear. Terus kena gerak. Sebab korang kena ikut kilometer dia. 15,000 kilometer. So, tiba-tiba jalan jam. Jalan jam, korang kena matikan kunci switch tu. Kalau tak boleh. Korang tak adil. Sebab enjin tengah running, tayar tengah parking. Tayar tengah berhenti, tak boleh. Korang kena matikan. Nak gerak balik, korang kena start balik, kena jalan terus. Faham? Sebab tu memang disuggestkan buang 5,000 tu jadilah 10,000 kilometer. Make sure kena ingat lagi satu. 6 bulan. 10,000 kilometer dan juga 6 bulan. Nak jadi pemaris, jangan pemaris besi. Kalau besi susah sikit nak bengkok. Pemaris plastik, okey sikit lah, kita boleh melengkung-lengkung gitu. Ni pemaris besi. Contoh korang jalan baru 2 kilometer, tapi 6 bulan. Korang kena tukar. Sebab tu Siki cakap, faham elok-elok dalam setiap video yang Siki terangkan. Supaya korang faham. Mana sampai dahulu. 6 bulan sampai dulu ke 10,000 sampai dulu. Jom kita buka balik cik. Jom. So kita akan buka dia punya soket-soket yang ada atas ni. Kalau kereta-kereta yang baru macam ni, kita nak buka soket dia pun dia tak susah. Dia tak pecah. Dia tak macam kadang-kadang kereta dah lama kan. Kita tekan dia pecah, patah lah semua kan. So macam ni memang cantik. Okey, nanti korang boleh tengok condition dalam ni. Siapa-siapa yang belum subscribe Siki punya YouTube ni, boleh subscribe. Okey, siapa nak bantu Siki follow dekat TT ke, kat FB ke, Siki ada. Boleh, korang boleh follow, korang boleh ikut. Okey, tak ada masalah. Yang penting kita dapat kongsi sama-sama. Make sure korang jangan bantai customer, itu je. Siki nak bagi tahu kat korang supaya korang jangan bantai customer. Kesian lah. Dia pun ada hati perasaan. Siki buat video ni bukan untuk condemn dia. Siki nak mendidik kepada semua pengguna-pengguna kereta untuk jangan lajak kilometer. So ni contoh kereta yang ada masalah lajak kilometer. Aku hari ni lahir. Korang kalau nak tahu hari ni kan, tak berhenti lagi cakap. Tak berhenti lagi cakap. Tapi tak ada masalah sebab kita nak menyampaikan ilmu. Okey. Okey, yang ni agak ketat sikit. Oh, ni agak ketat banyak sikit lah. Ui, tarik minyak pun ada kat luar dah ni. Okey, Siki boleh menggunakan plier sikit sebab kita nak tekan. Nak tarik, nanti kita boleh tarik, nampak? Dia kalau kena dengan cara, dia senang je. Okey, kita pisahkan dulu ni. Untuk injektor pun kita boleh buka. Sebab kita nak buka cover. Kalau boleh kena lapang. Janganlah ada soket yang mengacau ataupun mengganggu. Okey, kita buka kereta yang lajak 30,000 total lah, maknanya 30,000 kilometer. Tak tukar minyak hitam. Okey. Alright. So kita tengok sama-sama. Ingat sikit pesan tadi kan. Jangan bantai customer, boleh Kalau Siki nampak nanti automatik korang tak jumpa siaran Siki minta maaf. Kalau nak didik, kita didik macam elok-elok lah, cakap elok-elok. Kita nak share ni supaya adalah saudara mara ke, jiran-jiran kita ke, adik-adik beradik kita ke dapat tahu manfaat ilmu yang kita sampaikan. Okey, macam plug coil ni, korang kat mana letak, kat mana cabut tak ada isu. Sebab plug coil ni dikawal oleh ECU. Tak ada cakap kena tulis 1 ke, ni 2 ke, nombor 3 ke, tak payah. Boleh buka, letak je tepi. Padu Padu. Okey. Tak kisah mana korang buka, mana korang letak pun tak ada isu. Melainkan pelak-pelak yang jenis carburetor. Distributor. Jadi plug coil dia tak ada isu. Okey, jom kita buka untuk ni atas pula. Dia banyak ada skru keliling. Lepas tu dia ada skru cover kat sini . Nampak cik Fokus itu. Okey. Okey, boleh kan? Boleh nampak macam tu ke? Sebab diorang ni lebih fokus kepada penceritaan kita. Kalau buka ni tak apa, nanti perlahan-lahan je diorang boleh tengok tutorial. Macam Siki ni lebih kepada nak tunjuk korang komponen dalaman dia. Minyak hitam tu jadi apa. Okey, nanti kita akan buat satu ulasan lah. Siapa-siapa yang belum subscribe Siki boleh subscribe. Terima kasih Siki ucapkan siapa-siapa yang dah share video ni.
Okey, supaya korang murah rezeki, dapat selamatkan lebih ramai orang, kita lebih banyak faham. Macam owner sendiri, dia memang akui memang kelemahan dia juga waktu tu dia agak rushing tu, ada kes macam melibatkan keluarga dan memang dia tak ada kesempatan untuk tukar minyak hitam. So jangan marahkan dia. Okey, jangan bahan dia dalam komen. Minta tolong izin korang. Okey, benda ni dia bukan kita minta kadang-kadang. Okey, tapi dia memang dah akui. Dia suruh Siki buat balik kereta ni seperti sedia kala. Nanti Siki akan tengok, Siki akan jelaskan korang macam mana kita nak buat kereta ni, proses dia macam mana. Mungkin video ni akan ada sambungan dia juga tapi Siki dalam proses kita cuci ke, nanti kita proses pemasangan balik ke. Okey, untuk kereta ni. Dah lama tak jadi ke kuda macam ni kan. Terasa pinggang tu, tangkap tu. Okey. Alright. So untuk Vios ni 2021 Tapi Vios ni 2019 dia start keluar dah. Okey. Tapi kita tumpukan daripada nombor pelik pendaftaran dia je lah. Alright, kita buka. Dia banyak skru kat sini. Dia banyak. Kalau ikutkan model spek ni, dia 2NR. Kalau korang tengok macam ni 2NR, dia punya enjin. Kalau macam Beza ke 1NR, macam tu. Tapi kalau kita tengok lebih kurang lah, lebih kurang sahaja. Dia tak banyak beza lah. Lebih kurang tengok bah cover dia ke kan. Tak apa, nanti dah banyak buat kereta ni, kita akan dapat banyak sikit info dia. Macam arus, biasa dah buat kat sini arus. Dia berkeladak macam ni juga. My VG3, banyak berkeladak-keladak. Kita dah pernah buat overhaul kat sini lah. Seangkatan je enjin diorang ni. Dia menggunakan time mincin dan sebagainya. Okey, semua skru dah buka. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 total Tengah habis, tepi kiri kanan habis. Yang ni kalau boleh cabut, tak boleh cabut, biar dulu. Yang ni tak apa, tak ada masalah sensor ni. Okey, dah kita boleh buka keluar. Cik, relax cik. Relax cik, kau fokus tengah. Kau fokus tengah cik. Kau fokus tengah kat sini cik. Kita nak tengok ni. Okey, bismillahirrahmanirrahim.